Okey. Untuk Innova 2.0, untuk kulit kuil belakang, itu kita nak cabut dia. Dia ada di sebelah driver, sebelah kanan. Kita kena buat cover lah. Buat cover dia akan ada sebelah sini. Dia akan ada sebelah sini. Dan cara nak cabut dia ni, dia ada nut lagi. Nut dia ni, pastikan kita kena buka bumper ni dulu. Jangan buka habis, buka sikit je. Buka sikit, tekan pelan-pelan. Dia ada tepi ni. Tengkok ni. Ya, dapat bawah ni tak usik, kita usik atas ni. Nampak tak macam kain dapur. Dapur ni kita hanya tekan ke bawah sikit je. Macam ni. Nampak tak? Tekan bawah sikit dah. Dan ni nut dia. Ya, ini nut dia ada kat tepi ni. Dan nut satu lagi ada kat sini. Ni kat sini. Okey ya. Dapat semoga berguna lah, bermanfaat saya punya ilmu untuk buka cooling coil bahagian belakang. Tapi dia kena bawah tu kena buka dululah. Bawah ni ada 2 nut, kena buka dulu. Lepas tu baru buka sini 2 nut. Baru kita boleh buka ni. Ni nut lah, 1 sini, 2, 3. Dan cover ni yang berhubung ke sini, cover ni. Okey, cover ni hampa perlu tolak ke atas je untuk cabut dia. Okey ya, dapat itu saja. Cooling coil bahagian depan dan cooling coil bahagian belakang kita buka juga. Dan cooling coil ya, nampak tak bocor dekat sini. Ini kesan minyak lah, minyak kita pressure dan buat minyak. Di sini ya, bocor lah.